Bagi warga yang berumur 50 tahun ke atas, pelaburan apa yang sesuai dengan tuan-puan? Saya percaya rata-rata yang berumur 50 tahun ke atas sudah mempunyai persediaan untuk bersara. Simpanan di ASP, tabung haji atau duit pencen, hasil titik perlu bekerja lebih 20-30 tahun lamanya. Perkara pertama yang tuan-puan perlu pastikan, elakkan melabur pelaburan yang berisiko tinggi. Pelaburan jenis ini perlukan ilmu yang cukup kerana risiko kehilangan semua simpanan tuan-puan terlalu tinggi jika tiada ilmu yang betul. Dan jika tuan-puan hilang semua, peluang untuk mengumpul semula simpan tidak sama kerana kudrat tuan-puan tidak sama seperti anak muda. Tidak dinafikan simpanan ASB, tabung haji dan KWSP memberikan dividen sekitar 4 hingga 5% setiap tahun. Tapi nilai simpanan tuan-puan adalah dalam bentuk ringgit yang kita tahu ada risiko nilai jatuhnya setiap tahun dan berisiko nilainya jatuh kosong kerana ia bersandarkan ekonomi dan kestabilan kerajaan. Berbeza dengan emas, ia adalah logam ciptaan Allah yang tidak boleh dicipta semula. Nilainya tidak akan jatuh kosong kerana ia tidak perlukan jaminan daripada sesiapa. Nilai emas terletak pada zat emas itu sendiri, iaitu pada ketulinan dan beratnya sahaja. Jadi, sebab itu emas berfungsi sebagai insurans kekayaan kerana ia melindungi simpanan tuan-puan dari jatuh nilai. Dan seperti yang kita tahu, apabila nilai duit jatuh, harga emas akan melonjak naik. Dengan itu, emas juga dapat mengekalkan kuasa membeli. Lebih lama simpanan tuan-puan dalam bentuk ring, lebih banyak kejatuhan nilai duit tuan-puan. Jadi, untuk simpanan jangka masa panjang, alihkan sebahagian dalam bentuk emas.